Buat video juga. Sama kita. Lah. Terlupa nak bawa beg DJI. Kuning tu. Apa? Dia pergi mana? Dia kira. Dia pergi mana? Oh, kuning tu mochi ke? Lagi. Tahu lagi mana? Alright, sarung tangan pun dia dah pakai. Kejap lagi dia buat. Wah, dah dia. Boom. Selamat kembali. So, hari ni 30 hari bulan 5, birthday anak aku. Jadi, malam tadi kita dah pergi makan-makan. Yang tu aku tak sempat nak buat vlog. Hari ni kita akan pergi jalan lagi. Kemana kita akan pergi? Stay tune, kejap lagi aku bawa korang. Untuk pagi ni, aku bawa dia pergi mewarna. Ada kelas free mewarna gitu lah. Jadi kita pergi kat situ sekejap. Kemudian kita tengok kat mana kita boleh pergi hari ni. Jadi umur dia pun dah masuk ke 8 tahun. So apa yang kita boleh buat hari ni. Dan ada benda-benda hadiah yang kita akan bagi kat dia lah. Disebabkan sebelum-sebelum ni pun dia ada minta naik itulah, naik inilah. Jadi kita kumpulkan sekali semuanya pada hari ni. So jom kita tengok. Let's go. Jadi sempena birthday dia, kita nak bagi dia pilih. Yang mana dia nak pilih? Jom kita tengok. Let's go. Okay, Era nak yang mana? Nampak tangan abang tak nampak muka dia? Tak apa, abang pilih dulu. Tak kena stress sangat, ambil je. Bukan fikir, Era ambil je. Tu dia. So, apa dia pilih? Jom kita tengok. Dia pilih. Nampak tak? Oh, Dia pilih sushi. Yeay, sushi. Yeay, kita pergi sushi. Sushi. Kita dah sampai dekat East Coast Mall. Kita nak jalan-jalan pusing-pusing kat sini. So, ini kita punya birthday girl. Buat video juga. Sama kita. So, kita dah sampai. Tu dah. Sushi King. Tapi kena beratur macam biasa lah. Lah. Terlupa nak bawa beg DJI. So, kita tak ada tripod. Alah. Aduh. Dia tengah vlog. Macam mana ni? Tripod tak ada ni. Boleh ambil kan? Boleh. Kanan kakak tu. Itu yang kuning tu mochi ke? Kuning tu. Apa? Dia pergi mana? Dia kira. Dia pergi mana? Oh, kuning tu mochi ke? Lagi. Agak. Wah. Jadi sekarang kita ambil ini. Yang ni. Yang ni. Saya guna ni. Ya Allah, tadi.
Telur ambil. Aduh. Nasi dengan nugget. So yang ni set budak. Ini dengan vegetarian. Ni mochi. Mochi bila nona. Agak tak? Rasa aiskrim lah. Oh my god. Ini ibu, yang ni abang. Soalnya, kayak nak buka ibu punya. Ibu punya. Apa tu? Isi. Tunjuk ibu. Awak nak kan? Lagi? Tunjuk kamera. Dapat apa? Oh, yang ni. Aduh, banyak yang kena. Ha, puan tengok macam tu. Apa? Sampai kan? Apa yang? Ini apa? Macam ni. Oh my god. Terima kasih semua. Ini besar. Harry Potter. Okay, tunggu dulu. Okay. Tahu lagi mana? Apa lagi? Boleh pakai terus lagi. Dalam bol. Terima kasih. Ada pula. Dan sekarang kita masuk Mr. Toy. Ha, nampak? Dia ada satu troli. Bukan setakat dia, seorang lagi pun ada lagi satu troli. So mak dia pun ada lagi satu. Ha, so ada 3. Bapak dia tak ada. Dia dah panggil. Dia nak apa? Dan sekarang kita nak bagi dia. Alah, pasti. Rakot. Eh, Rakot. orang takut dah. Ada tampar-tampar. Dekat. Tolak. Baru tahu. Sambil-sambil tu juga kita nak bagi dia buat makanan sikit. Jadi ni. Tu dia. Muka dia. So jadi kita tengok apa yang dia akan buat. Stay tune. Macam rancak. Alright, sarung tangan pun dia dah pakai. Kejap lagi dia akan buat. Wah, dah dia. Dalam, tekan sikit. You. Cakap apa? Okay, thank you.
So ini dia yang kita dapat. Ada 6 biji daripada Moonlight. 6 biji. Bukan lalu dapat makan gini kan. Tapi hasil tangan sendiri lah. Nice lah. Oh, hidup gila lah. Wah. Home. Selesai sudah kita kat sini. So kita pergi tempat lain pula. Mungkin. Ataupun kita balik rumah. Jadi kita tengok macam mana. Sekarang kita nak pergi ke tempat seterusnya. Masih macam tadi. Pilih nak pergi mana. So, udah. Sabar. Okay. Pilih. Ada 2 tempat. Okay, tunjuk. Yeay! Kita pergi Chendol. Kita tengok tempat satu lagi. Yang kedua ni apa? Tempat satu lagi dekat Meksu. So, cendol lah, boleh lah. Okay, kita pergi Chendol. Tapi nak ABC. Okay, jadi kita cari ABC. Chendol yang ada ABC. Let's go. Alright, kita dah sampai tempat Chendol. Yang ni best dia, ada bunyi banyak burung. So, kita lepak santai dulu sini. Makanan pun dah sampai. Roti 2, sup pedal, cendol 1, 2 dengan ABC kosong. Tadi makan cendol kat situ. Kan kedai cendol. Kedai cendol. So makan ni lah. Makan pinggan. Lah. Dia makan roti dengan ABC si Resa. Alright, makan dah siap. Jadi sekarang dia nak pilih lagi. Sekarang tiba masa untuk dia pilih untuk tempat seterusnya. Pilih atas lah. Okay. Nak tahu tak apa? Okay, satu lagi. Alah nak pergi patah makanan. So nampaknya dia pilih untuk balik. Adakah kita nak nego? Kita pertimbang. Dia yang pilih balik. Oh, adik pula. Okay, adik pula. Adik nak buat juga. Nak bagi tahu apa mainan. Nak main tu. Adik ni apa? Bulan. Balik. Adik pun pilih balik. Oh. Disebabkan tadi dia pilih untuk balik, jadi kita balik rumah dulu tadi. Sekarang pukul 6, kita lepak kat stadium. Nak bagi dia main. Ni nak test hadiah tadi. Jadi kita akan main dekat di sini, tengok macam mana. Sebab sekarang stadium dah buka untuk orang awam. Jadi kita cuba. So tu dia. Itu dia. Macam ni. Tolak. Kita bagi dulu dia main. Ni kena jatuh dulu. Lepas jatuh boleh. Boleh. Ajarnya. Dia orang dekat belakang tu, nampak tu. Ada dua orang. Katanya dia nak pusing satu stadium. Layan dengan dia. Biar dia berlatih. So itu dia orang. Oi, jauh weh. Wah. Nice lah. So yang kecil itu pun berjalan. Wah, siap lari.
Alright, itu saja untuk vlog kali ni. Macam mana? Best tak Ira? Best. Alright, jadi thank you so much kepada semua yang dah stay dalam video ni sampai habis. Aku doakan kepada korang semoga dilimpahkan rezeki menjadi orang kaya sangat pemurah, bisnes korang akan terus maju dan terus berkembang, kesihatan korang akan tetap. Bye bye. Aira pun nak berlatih nak pergi 7E. CE